Kalau jarum diseludup, saya tahu susah sikit. Tapi ini kontainer boleh diseludup. Sudut keluar, sudut masuk. Ya? Dan ini bukan baru, tapi berlaku berpuluh tahun dan diizinkan oleh pihak-pihak tertentu. Tan Pin minta Perdana Menteri menyatakan jumlah terkini hasil rampasan dan kutipan penalti yang diperolehi oleh semua agensi penguatkuasa kerajaan serta langkah-langkah yang diambil dalam mengukuhkan usaha membenteras keterisan hasil. Dulu semua bekerja silo, SPRM, asing, LHDN, PDRM, KPDN. Saya kata gabungkan semua, share maklumat, ambil tindakan yang tegas tanpa kira pengaruh dan kedudukan. Kartel-kartel besar, kes-kes penyeludupan besar, ya, syarikat-syarikat scammer yang beroperasi puluh tahun dan diketahui tapi tak berani ambil tindakan kerana mereka terlalu kuat, terlalu berpengaruh dan banyak dana. Ya, kita sebab tahu kedudukannya. Jadi saya tentunya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada SPRM, LHDN, KPDN, PDRM kerana sekarang ini telah menunjukkan ketegasan dan keberanian mereka. Tan Sri Dato' dia tidak mudah. Dia bertempur dengan syarikat-syarikat besar, kartel-kartel berpengaruh, bukan saja di Malaysia tapi di rantau ini. Dia memerlukan dukungan dan tekad politik yang tegas. Ya. Sebab itu dari akhir tahun 2023 sehingga 2025, kita dapat elakkan daripada ketirisan, rasuah, penyeludupan, ya, itu 15.5 bilion ringgit. Bayangkan. Ya. Mana ketirisan itu berlaku begitu banyak. Kita bertempur di sini. Riuh rendah, bunyi hebat belaka. Tapi kita izinkan. Ya. Berapa ramai yang dalam pemerintahan dulu. Ini semua berlaku bukan tahun ini, bukan 3 tahun ini. 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ada syarikat 20 tahun dah operasi yang sama. Rampasan demi sakawan, penyakau ni dia penuh dan dibiarkan. Ya. Sekarang bila kita sebut, dia kata ini dendam lah ataupun ambil. Tak, ada bukti, ambil tindakan. Saya tak tahu. Saya tak kenal kepala-kepala Samseng ini semua. Tetapi kontrol. Pelabuhan Kelang ada kumpulan. Bukan tahun ini, Tan Sri Dato'. 20 tahun dibiarkan. Sebab itu kita boleh kumpul 15.5 bilion ringgit. Tan Sri Dato', multi-agency task force ni bekerja bersungguh-sungguh. Tapi yang persoalan ahli yang berhormat, semuanya harus tahu mengapa hal ini diizinkan berlaku berjalan selama puluhan tahun. Dan apa bedanya dengan kerajaan Madani? Kita minta ambil tindakan yang tegas. Dan apa yang kita salute pada badan ini kerana mengambil tanggungjawab dengan berani dan tegas, dan kita harus berikan pengiktirafan kepada mereka.